my heart. If I stay here just a little bit longer. Okey, kita cuba -1 ya. Apakah sebenarnya cinta di hati ini hanya mainan semata? Setelah engkau pergi, tiada apa yang ada di diri ini. Henry? Ya. Saya sangat suka dengan tone awak. Awak sangat ada originality. Ya. Jadi saya rasa saya akan beri peluang pada awak. Saya kena discuss dengan Abang Azmi. Henry. Ya. Chorus awak, is that the maximum yang awak boleh pergi? Atau boleh push lagi? Boleh push lagi, tapi cuma saya punya suara ada kurang sihat lah hari ini. Kau tak sihat? Betul-betul tak sihat? Ya, betul lah. Ada sekarang tidak tentu bang musim. Memandangkan kau tak sihat, sebab aku ni cerewet. Aku tahu suara kau sedap. So, I give you until tomorrow. Bagi saya, sama ada besok awak datang atau tidak, I will say yes to you. Awak ada sesuatu sebenarnya dalam vokal awak. Untuk saya pula, aku tak nak terima kau hari ni. Bukan kau tak bagus. Yes, Ayu is right. Masih Dayu is right. You have a nice voice. Tapi kalau tak ada power, susah nak pergi jauh. If there's no power in your chorus, setakat serak aja, it's ini hard bukan for sebab you. serak abang. Ini bukan pasal serak. Saya suka tone dia. Saya rasa itu dia tone dia semula jadi. Bukan dia buat-buat serak. Memang. Tak boleh pakai cakap pasal serak. Tapi chorus dia dengan verse dia sama level. Kalau abang terus nak cari yang pandai, yang betul-betul pandai, kita tak perlu sekolahkan budak ni. Kan kita perlu sekolahkan budak ni semua. The reason being, sebab aku dah 20 tahun Ayu, aku buat. Orang kata saya sakit. Keputusan Kau saya. dengar dulu aku cakap. Whatever you say. Sekarang macam ni, I'm a very fair person. Aku tak nak hari ni, Ayu nak buat decision hari ni. I think better we call Ajay. Kita panggil third party, seorang yang neutral untuk bagi pandangan dia macam mana. Jai, dekat dalam ni ada seorang budak ni. Masa Ayu kata okey, Azmi kata tak okey. Now dia nak minta awak masuk dengar budak tu nyanyi dan decide, bagi pandangan dan decide either budak ni okey tak okey. Okey, jom kita pergi. Bisa? Azan kau dengar je. I can tell by your eyes that you probably been crying forever. Pada saya lah, apabila saya dengar yang first time, keutamaan saya is pada tone utama.